Hari adalah hari pertama di My Event dan hari ni kita nak tunjuk ayat apa yang special kawan kat kami. Tunjuk apa. So first sekali ni kita pakai kad tu, tombol kelemer tu. Kita kelemer silap. Okay. So tujuan kita nak bagi berarti bagi rasa kelemer tu lebih padat lah orang kata. Padat. Then double kelemer. Kita buat air lah. So bila dah buat air penuh, mesti apa tertanya nak buat kelemer apa kan? Tunjuk apa. Tak. Depan kopi tu. Depan. Kopi apa? Okey, awak tengok. Oh. Kopi lah. Nak menarik. Berbuih elok So kita tuang balik dengan cup. Bagi penuh dulu. Okey. Dah penuh. Alright, dah bubur kopi, kita bubur lah susu cayak macam biasalah. Kita nak bagi tambah lemak dan lagi manis lah orang kata. Tu. Tengok ngam tak ngam. So, rebus cayak. Okay, ni dia orang tengok. Oh, kopi kering ini kita panggil kopi kering. Bila kita nak tambahkan dia punya topping kat atas lah. Oh, dah orang tengok. So bila kita tabur apa whipping cream, tambah lagi lah dia punya silap caramel dekat atas pula. Bagi yang nampak lebih lemak manis tu memang kena ada orang kata. So last sekali dengan sedikit kat atas dekat tambah choco chip. Kita tabur whipping cream dengan silap coklat, kita tambahkan ni yang special yang kita panggil choco chip. Yang ni bukan biasa-biasa yang kita pakai choco chip lah. Sebab yang ni special, panggil premium saat kita ambil cancak. Okay. Kita bubur kat atas dah. Okey. Kita bubur banyak sikit, bawang tengok tadi. Ya, kita bagi penuh dulu. Okey. So ni lah kita panggil kopi caramel whipping cream choco chip. Guys, ni macam kita cakap tadi yang kita panggil kopi caramel whipping cream choco chip. Dah kita first kali kita kena rasa atas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni yang whipping cream tu dah manis lah orang kata. Nampak yang silap caramel tu lagi lemak manis lah. Tambah dengan choco chip ni yang kita panggil premium ni. Pasal dia punya kena coklat tu bukan jenis biasa-biasanya, tak terlalu hapok ke apa. Memang handphone. Kita rasa ajak tau.